Hai, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, sekali lagi kita dalam Ramadan vlog. Sekarang dah masuk hari yang ke-9 dah. Okay, jom kita layan vlog hari ni pula. Okay, sekarang ni saya nak masak sahur. Tapi sebelum tu nak susun-susun simpan pinggan dulu. Lepas tu baru start sediakan sahur. Tapi saya tak masak lah hari ni sebab ada lebihan lauk yang buka puasa semalam. Jadinya saya cuma panaskan je. Termasuk juga nasi. Nasi pun lebih banyak. Jadi kita nak kukus balik nasi dan juga panaskan semula lauk. Semalam diorang 3 orang je yang makan nasi. Saya tak selera nak makan nasi, so banyak habiskan kuih je. So nasi lebih banyak, kita panaskan je lah semula. Lauk pun saya masak extra semalam, biar sahur tu tak payah nak masak lagi dah. Dah panaskan lebihan, jadi cepatlah sikit kan kerja waktu pagi. So nak kejut diorang awal lagi, kita kemas-kemas dapur dulu. Kejut diorang pukul 5 hari ni sebab hari Isnin kan. Jadi pakai uniform sekolah. Diorang tak iron lagi semalam tidur awal. So lepas sahur lah baru diorang iron. Mantap masa. Settle hantar dia orang sekolah sebab hari ni ayah dia orang tak boleh nak hantar, kena keluar awal tadi. So kena hantar dua-dua. Kalau ayah dia tak ada urusan, kita hantar seorang-seorang lah. Si adik pergi dengan ayah, kakak ibu hantar lah. So macam biasa next rutin kemas rumah je lah. Tapi macam tak ada apa nak kemas sangat. Saya cuma susun sikit-sikit je. Lepas tu sapu sampah, kemas katil, macam tu je lah.
Saya plan nak balut wallpaper dekat meja ni. Nanti kejap lagi ambil anak sekolah, nak singgah Mr. DIY lah beli wallpaper. Sebab meja ni material dia kayu tapi warna dia gelap. Jadi macam bila kurang lighting dia macam gelap sikit kan nampak kawasan tu. So kita nak cari warna kayu yang cerah. Settle kerja rumah, ada masa terluang lagi. So saya habiskan masa edit video lah. Sementara nak tunggu waktu ambil anak sekolah kan. Bulan puasa, waktu pagi tu macam relax sikit lah. Sebab kita tak kalut nak masak apa semua. So tak adalah rushing sangat. Okay, dah settle dah semua kerja rumah. Lepas tu sampai waktu ambil anak, pergi ambil anak lah. Nak singgah DIY pula nanti. Ada banyak jugalah pilihan corak kayu. So saya pilih yang corak macam ni lah. Permukaan dia tak licin tau. Dia macam kesat sikit. Harga dia RM12.90. Satu gulung ni yang 5 meter punya. Tapi itulah sebabkan meja ni dia melengkung. Jadi bila kita nak tampal tu memang agak rumit jugalah. Kalau dia tak melengkung tu mungkin cantik je. Sebab dia tak terlalu tebal, dia tak terlalu nipis, dia sedang-sedang je. So bila melengkungkan meja ni, jadi banyak lah bubble dia. Memang agak renyuh sikit nak buat. Nampak tak? Kesan-kesan dia yang tak rata. Memang stres jugalah nak pasang dia. Tapi itulah material dia macam tak tahan panas jugalah. Kita test tengoklah dalam beberapa hari ni macam mana. Lama gila ambil masa nak pasang ni. Tengok daripada dekat buruk lah. Daripada jauh tu okey lah. Okey lah, so nak start memasak dah. Nak rendam beras dulu, lepas tu nak pergi beli barang. So ni lah barang-barang saya beli ni. Sebab saya nak masak nasi ayam hari ni. Bahan tak ada. Kita pergi beli bahan-bahan untuk nasi ayam lah. Dah pukul 5 ni. Hari ni rushing sikit lah. Sebab habis masa dekat pasang wallpaper meja tu lama sangat. So ni agak kalut jugalah nak memasak. Tapi demi konten kan kita menggagahi jugalah. Antara dua je nak rekod ke tak nak rekod awalnya. Tapi rekod lah juga sebab tak ambil masa lama pun nak masak nasi ayam ni. So ni saya nak rebus dulu ayam ni dengan batang sup, batang daun sup. Lepas tu letak ayam, air dan juga bawang kisar lah. So ni kisar bawang dulu untuk masukkan separuh ke sup dan separuh lagi ke nasi. Bahan kisar tu standard lah, bawang merah, bawang putih dengan halia. Lepas tu saya letak juga cube pati ayam 2 ketul sebab air ni banyak kan, nak buat sup dia sekali. Okay, next saya nak masak nasi dia. Beras tadi saya guna beras basmati, jadi rendam dululah awal tadi. So ni guna butter je, mentega. Tapi pakai margarin je. Okay, lepas tu lebihan bawang kisar tadi tu tumiskan sekali lah. Lepas tu letakkan beras. Itu je. Boleh je letak daun pandan apa semua. Lupa pula nak beli daun pandan tadi. So yang mana ada je lah. Okay, dah siap dah nasi. Lepas tu masuk dalam periuk.
Okay, sementara nak tunggu dia sejuk tu nak buat dia punya cili dulu. Okay, ni saya guna cili besar dalam 6 biji lah. Lepas tu cili padi yang kecil merah tu 4 biji. Nak bagi dia rasa pedas sikit kan. Okay, lepas tu saya buang dulu biji dalam dia tu. Sebab tak nak nanti banyak sangat biji cili dekat dalam cili tu. Okay, so buang biji cili. Lepas tu potong-potong and blender lah masuk. Untuk sos cili ni saya blend yang cili besar, cili padi kecil. Lepas tu letak bawang putih lah sikit. Buat air biasa je. Lepas tu blend and panaskan dalam periuk ataupun kuali. Lepas tu letaklah cuka dalam satu sudu besar. Lepas tu ni saya guna palm sugar. Nak guna gula biasa pun boleh. Sup dengan ayam pun dah masak dah tu. Saya tutup api dululah nak angkat ayam. Sekejap lagi nak perap. Biar ayam sejuk dulu. Okay, lepas tu saya letak juga cube dekat nasi ni. Untuk tambah rasa lagi lah kan. Okay, next nak perap ayam tu saya letak kicap cair. Lepas tu saya letaklah juga sikit minyak bijan untuk bagi naik bau dia. Lepas tu saya letak gula merah sikit. Kalau nak letak madu pun boleh ganti gula merah tu. Lepas tu kicap lemak manis, sos tiram. Lepas tu bolehlah gaul-gaul. Lepas tu ni nasi ni letak air lah ikut sukatan dia. Air sup tu lah kita letak. Okay, dah gaul-gaul ayam ni. Kita guna air fryer je lah untuk bakar. Selalunya saya goreng je. Tapi sebab dah ada air fryer kan, kita guna air fryer je lah. Cili sos dia ni pun dah pekat dah. Ni saya letak sos cili juga ni. Itu optional. Kalau korang suka letaklah. Tak suka tak payahlah. Time tengah shoot ni diorang video call pula dekat kampung. So layan video call sambil masak lah. Ni nak letak sup saya gunting daun sup jugalah. Letak. Lepas tu ni kicap dia lebihan perap tu. Tambah air sup je. Kak Najah punya gelak. Okey, settle dah kuah-kuah. Sayur pun dah siap basuh dah. Ada beli kuih jugalah tadi. Kakak pergi beli dengan adik. Nasi pun dah settle. Ayam pun dah siap masak. Dah siap bakar dah. So macam ni rupa kejadian ayamnya. Berkilat-kilat pula Najah. Berkilat-kilat memang. Saja tayang kat dia orang. Dah terkeluar slang batu kuraunya. Macam nampak? Nampak lagi berapa? Dah siap hidang. Kita tak ke bazar ni. So beli air botol Zeppel je lah. Lepas buka puasa tadi kita pergi pasar raya nak beli bawang-bawang. Lepas tu beli biskut raya jugalah. Teringin pula nak makan biskut raya korang. RM11.90 je lah satu bekas ni. Biskut biasa je. Dah makan tadi, tukar masuk bekas kedap udara lah. Tak nak bagi masuk angin. So nak kupik bawang-bawang jugalah. Nak buat stok bawang. Kita kupas siap-siap simpan dalam bekas masuk peti. Nanti nak guna tinggal ambil je kan. Senang kerja. Saya tak pernah buat stok bawang kisar sebab memang tak suka. Sebab tak tahulah kenapa. Memang saya lagi suka kisar bawang tu fresh-fresh. Okey korang, video hari ni sampai sini je lah. Jumpa lagi next video. Bye-bye.